Tak solid. Jaga, jangan pergi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to Joe Fishing Channel. Okay guys, aku dah lama tak buat video. Hari ni aku mai ke Tasuh nak boating bersama dengan Afiq dan juga Fat. So hari ni untuk ke Tasuh kita ada satu benda baru yang kita perlu patuhi, iaitu borang. Borang ni kena isi. Santuri ikan air tawar perakuan lepasan tanggungan. Okey, kita kena isi semua borang ni sebelum kita berlepas naik bot. Sebab borang ni penting. Polis pun suruh isi. Satu lagi dah. MKM ke apa dah. Pun suruh kita isi borang ni. Jadi kena isi, hampa wajib isi borang ni sebelum hampa naik bot, supaya apa-apa terjadi kira boleh refer balik lah borang ni. Okey guys, jom kita isi dulu borang. Main ni boleh 13 kilo lah ni tak. Tahu mana? Okey, kita isi borang. Nama ni lah. Ni kan. Okey guys. Keluar ni rezeki anak duduk depan bot lah. Kat bekalan lah. Mana dia? Sini mari. Oi, selam tu. Belakang ni. Tak tahu? Dia kot. Ni macam naik tak ni? Oh tu. Dan hilang tadi. Duk wabuk ni mah. Tu. Weh, Syah, duk heran pasal apa ni. No, kata nak cari pikok. Tak dah jumpa pikok buat ni lu. Ni kan main dekat ayat. A few moments later. Padu. Makan apa tu? Sauk tak ada. Elok kita sauk tak ada. Ambil ni gerik. Mantap. Tu besar ni. Ui besar. Dah mata ini. Telan tu. Mata ini dua tu. Oh. Boleh tak? Tak boleh kami pun. Boleh tu. Pegang dia. Sambung. Bismillah. Angkat tu. Mantap. Ada juga. Pertama dah. Rekam. Color dia. Rekam nak? Tengah rekam tadi ni. Kita cakap Sampai. Tadi ingat tak rekod. Mantap, angkat sikit. Pariu. Jendul, jantan. Blade. Daripada Rapala. Stop. Tengok. Duk kau nak tau. Kau ingat kan tak rekod tadi. Silap. Rekod lah. Kita tekan tu. Baru. Dekat gemak. Jendul. Strike. Macam tu pun boleh strike lah. Ikan belum apa digaring. Ambil ni. Flutter.
Flutter purba tu. Flutter tak makan. Dia. Comel. Sama-sama jatuh tak ada nak buat apa. Dia makan waktu jatuh. Dia nak flutter. Dia tak mau apa. Bulu-bulu ni. Sangkut bawah lah. Tak bol. Enggak. Mantap. Tu bapak. Ni anak dia. 3. Orang tengah tak ada ikan ke? Mantap guys. Baik masuk lepak ni. Tertekan. Tekat orang ni tak boleh dah. Gila kau Afiq kata. Mari jauh-jauh ke? Mari jauh-jauh Terengganu punya mai. Import mai Terengganu. A few moments later. Oh, ikan makan. Oh, Afiq dah dapat guys. Selepas makan nasi tadi. Dia makan nasi lemak ayam. Oh. Aduh. Tak apalah, kira dapat lah. Kira dapat lah. Putih dah dah. Oh, tak ada boiling pun. Tu dia, dapat tu. Makan itu. Dia makan waktu jatuh. Oh. Strike kedua. Sang comel. Awak naik terus. Macam tu Afiq. Afiq kata pandai aku tak boleh main dah. Nak mata gigit lah aku. Tu dia dah. Kena bawa. Tokok tekan. Tu tahu dah. Tu. Ni, beli tu lah. Dia tak ada formasi yang tepat ah. Sana sat sini. Mampus. Jenuh tengok sini naik sana. Mana? Tak makan pun. Garang ni. Tak garang pun. Sangkut tak? Tak. Ada nak. Tak kena. Duk masalah tak kena badan dia. Duduk kat mana? Oh, makan. Oh. Ada. Padu. Dia makan jauh. Drag ni sikit. Oh, di mana ibu duduk jauh? Ibu duduk jauh. Ibu duduk bawah. Ambil standby lip grip. Oh. Udah dengan PB. Apa benda ni weh? Weh, sangkut. Sangkut PB. Tak boleh naik. Ayo. Okey, buat naik baby. Eh, hampir tak bunyi langsung direct. Oh. Afiq tengok sana Afiq. Tengok belah tu. Kalau ada balinnya.
Ni pasang ni. Papa mama dah sana. Makan apa minum? Oh, goncang. Wih, no je. Tak nampak. Macam babai ha ni. Oh, kena atas kat mata. Solid. Tak solid. Jaga jangan bagi. Satu mata tapi Tak mata. solid. Solid. Mapuk. Kak tak mau. Ha? Solid tu. Pegang badan bawah. Aku badan bawah. Bagi kepala dia duduk belah tu. Oi. Sikit sangat ah. Ampu badan kau ni. Jangan pegang ampu. Allah, tak boleh. Agak dah. Tak dan. Daripada dia terkoyok. Tak apalah. Buat guan tu. Duk saya ni mah. Kena. Tak mau berkula. Okay guys, aku dah balik dah dengan Fat. Nampaknya hari ni dah lah balik-balik kat Peacock. Fat boleh besar juga Jendui dengan Toman. Tapi sayang Toman auto release. Sebab dia punya ni tekan sikit aku. Dah bonek pun dah cuak dah tadi. Aku tengok confirm lucu ni. Okay, apa nama, sebenarnya banyak tumpuk dekat Tasu ni, cuma anak kecil nak alun duk main tepi-tepi apa nama telipuk tu kan. Dia keluar sat balik 2-3 kali terus masuk dalam telipuk, dia buat perangai macam tu. Mungkin tunggu anak tu besar sikit kot baru dia nak keluar main tengah banyak kan. Kalau ni banyak anak alun lagi, so dia duk main tepi-tepi. Memang banyak. Mungkin aku akan repeat lagi dengan Fat. Tengoklah minggu depan dengan macam mana kan. InsyaAllah. Okay, aku pun tak tahu nak cakap apa sebab dah lama tak buat video. Sampai bertemu lagi di next video. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan apa lagi Pak? Tombol loceng. Tombol loceng. Aku lupa nak tekan dan tak apa. Jumpa lagi. Carakas.